Assalamualaikum guys. Salam 7 Ramadan. Aku beli kari pap RM4. So bagi aku, kalau kau nak something yang unik untuk diberikan sempena perayaan ni, aku sangat recommend. Welcome to my channel. Macam mana? Sihat korang? Aku harap Alhamdulillah dah bulan puasa ni dah 7 Ramadan ni, dah 7 hari kita berpuasa. Aku harap kita dapat memaintainkan kesihatan kita. Aku sekarang berada di Sungai Besar kan. Aku bawa mak mentua aku dan Cik Manis lah datang beli barang untuk buat Maggi pula, mi goreng untuk buka puasa lagi. Dan aku nak beritahu, semalam aku baru sampai ke Sungai Besar sebab balik buka puasa dengan ni lah, balik berpuasa dengan mak mentua aku. Hari ni panas, cuaca sangat-sangat panas. Kalau korang tengok kat luar tu. Tapi semalam memang lebat gila guys. Lebat selebatnya. Tapi hari ni panas. Ya Alhamdulillah dah 7 Ramadan dah. Mau 7 hari Ramadan ni kan. Aku tak jejak lagi bazar Ramadan. Mungkin kejap lagi aku nak pergi bazar Ramadan, nak tengok apa yang juadah yang ada di bazar Ramadan dekat kampung mak mentua aku. Guys, inilah kawasan ulang-alik keluarga Cik Manis, daripada rumah Cik Manis sampai ke bandar. Tapi yang ini jalan aku nak pergi ke Bazar Ramadan. Bazar Ramadan depan tu je, Belia 1. Guys, aku dah sampai Bazar Ramadan. Di mana ni Cik Manis? Di mana ni Bazar Ramadan mana? Ni Kelompok. Kelompok. Dia Belia 1 ni, dia banyak tempat. Dia ada Kelompok, ada Binjai, ada macam-macam lah kat sini. Tapi kawasan ni kawasan Kelompok lah. Sini kawasan Kelompok, Bazar Ramadan dia Belia 1. Nampak? Sini tak banyak lah, Lisa Bazar Ramadan kampungan, dia tak banyak sangat. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Bulan yang dinanti tiba sudah, cahaya rahmat menyinari dunia. Hati yang resah kini tenang, dalam sujud kita pasrah. Terangi jiwa dengan iman, sucikan hati, mohon keampunan. Ramadan bulan mulia, berkat kasih-Nya melimpah. Dalam doa, dalam cinta, kita kembali kepadanya. Siang menahan malam berzikir, air mata taubat mengalir, memberi dengan penuh ikhlas, syukur nikmat yang terbatas. Terangi jiwa dengan iman. Dekat tu je, jalan sebaris je dapat. Sebaris saja. Ramadan bulan mulia, berkat kasih-Nya melimpah. Dalam doa, dalam cinta, kita kembali kepadanya.
Guys, makin petang makin ramai yang datang. Sekarang dah pukul apa cik mana? Tak ada cap Oh, balik. Pukul 5.40. Jom kita balik pukul 5.40 kami nak balik masak pula. Jadi kami tinggalkan Bazar Ramadan ni, Bazar Ramadan Kelempong. Belia satu Kelempong kampung. Oh, kampung. Belia satu. Okey. Dan apa yang kami dapat? Ini dia. Cendol, daging ayam tu dengan kuih keria. Let's go guys, kita balik. Ayam susu. Turun ke dunia, semoga kita dalam redanya hingga Syawal menjema-jema. Ramadan bulan mulia, semoga kekal takwa di jiwa. Guys, aku dah sampai daripada Bazar Ramadan ke rumah mak mentua aku. Jadi aku nak masak dulu. Kita sambung lagi sebab cuaca dah hujan. Cuaca nak hujan, gelap gelita. Alhamdulillah guys, dah 7 hari kita berpuasa. Jadi aku nak share sikit tip macam mana aku stay seharian berpuasa. Tip dia sebab sahur yang penting. Kita kena sahur. Sunnah Nabi pun suruh kita sahur. Jadi tip dia untuk sahur, korang ambil 3 biji tamar ataupun kurma, buah kurma tu. Korang buang biji and then korang rendamkan dalam air. Okay, rendam dalam air. And then lepas rendam dalam air tu, tapi semalam lah rendam dalam air. Biar dia dah rendam dalam air semalam. Lepas tu bila kita bangun sahur, ambil je air tu dan kita minum. Dan aku buat sekali dengan Nestem. Jadi dua-dua tu boleh menahankan aku daripada rasa lapar sangat kan. Aku makan benda tu ya setiap kali sahur. Alhamdulillah aku dapat bertahan sampai berbuka. Okay, itu ya tip dari aku. Okay, sampai sini dulu vlog kali ni. Okay, see you on my next vlog. Okay, alright. Dan satu lagi, ada satu video buat ketupat tu. Kalau ni sekarang tengah puasa, siapa-siapa yang nak resipi tu boleh tengok kat atas ni manis buah kad dia. Okay, cara buat ketupat. Okay, Assalamualaikum. Vlog baru nak bermula, jom kita bersama. La 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 la.